Selesai yang mau kajian, kemudian mau talah sama wali kota Ustaz Zulhamdi, Ustaz Ali Zarchan. Kemudian nak kecil beliau kamu nak Ustaz kecil beliau kamu. Abu ya, di Padang Panjang ada kejadian petang Ustaz. Kejadian apa ya? Imamnya memimpin solat maghrib. Dah sama sabit nama daerahnya di daerah keteknya, penting di Padang Panjang. Jadi imam ko memimpin solat maghrib. Maghrib ko kan solat yang jahriyah, yang dijaharkan, dikarehan bacaan imam. Selesai imam rakaat pertama membaca waladhdallin amin. Akhirnya imam baca alif lam mim. Ini yang imam lupa lanjutan. Nyulang balik alif lam mim. Yang lo balik lupa alif lam mim, lupa lo balik. Makmum di belakang tu ragu bapa ibu ko alif lam mim yang yang kadi batuan wah. Alif lam mim banyak kan. Imam ko nak lo ngerti nak nyugun tukar-tukar ayat. Itunya sampai 5 kalinya ulang. Alif lam mim, alif lam mim. Kecil makmum di tengah apa-apa di saf tengah kecilnya nak. Ganti ayat. Buya Lizard janji tanyalah ke beliau. Ganti ayat kecilnya. Kecil imam nak. Jadi pak. Video selengkapnya bisa ditonton di channel YouTube Pita Ruah Buya.